Yang model ni dia tak ada diffuser. Lampu LED dia ni expose macam ni. Jadi kalau korang nak guna untuk suluh muka, yang ni dia lebih silau. Kalau yang ni dia ada diffuser macam ni, cahaya dia tu lebih soft. Kalau nak guna untuk suluh dekat muka, korang boleh pakai yang ni. Cahaya dia tu lebih lembut. Yang ni lampu yang jenis portable, yang jenis rechargeable. Lampu ni korang boleh guna untuk macam-macam. Korang boleh guna untuk camping, untuk kerja, untuk buat kerja servis dan boleh guna untuk lampu kecemasan. Sebab lampu ni dia ada banyak mood cahaya. Kalau korang tekan sekali, dia akan nyala macam ni. Tekan lagi sekali, dia akan lebih terang. Lagi sekali, dia akan lagi terang. Lampu ni korang boleh adjust dia punya temperature warna. Boleh jadi warna kuning, warna oranye dan warna putih. Adjust je, tekan dekat bahagian sini. Jadi korang boleh tengok dekat sini, berapa temperature warna korang. Daripada warna putih kepada warna oranye. Dan siap ada bateri indikator, mudah untuk tengok berapa bateri yang tinggal. Macam ni baru ngam. Bila nak buat kerja, korang boleh pantau dulu bateri berapa. Kalau tak, nanti tiba-tiba buat kerja, lampu padam sebab bateri habis. Sebab tak tahu berapa bateri yang tinggal. Dekat bahagian sini pula, korang boleh cas lampu ni direct dekat sini. Boleh cucuk je dekat sini. USB jenis Type-C ada, USB jenis Type-A pun ada. Lampu ni korang boleh guna untuk macam-macam sebab dia ada banyak tempat untuk gantung. Kalau korang buka dia punya kaki macam ni, korang boleh jadikan lampu meja. Mudah untuk lekat macam ni. Boleh adjust lagi dia punya angle. Dan dekat dia punya kaki ni, dia ada satu tempat sangkut macam ni. Korang boleh gantung lampu ni dengan mudah. Contohnya dekat kemah. Gantung je macam ni, boleh jadi lampu utama. Dan kalau korang tutup dia punya kaki ni, dekat sini dia ada tempat untuk letak lampu ni dekat tripod. Boleh jadi lampu kerja. Setup dekat tripod, korang boleh letak tinggi dan adjust dia punya angle ni. Dan kalau korang nak gantung dekat tempat besi, dia ada dua magnet yang sangat kuat dekat bahagian sini. Dia boleh lekat dengan cantik bila korang nak gantung dekat tempat-tempat besi. Jadi kalau korang nak buat kerja, jumpa je besi, korang boleh tinggal tampal je. Dia akan lekat dengan kuat. Sebelum ni, lampu ni saya banyak letak dekat toolbox. Sebab lampu ni sangat fleksibel, bila nak buat kerja dekat tempat gelap, boleh jadi lampu utama dengan mudah. Tampal je dekat permukaan besi, boleh suluh bahagian bawah dengan terang. Siap ada banyak setting cahaya. Dari cahaya terang kepada cahaya gelap. Jadi kalau korang nak cari lampu yang jenis portable, yang jenis cahaya dia ni lebih lembut, korang boleh cek lampu ni. Cahaya dia terang, banyak mood cahaya, mudah untuk gantung-gantung. Korang boleh cek lampu ni dekat link video.